Weekend memang masa paling best untuk slow down, relax seketika. Tapi dalam masa yang sama, still nak rumah rasa fresh and sentiasa nampak kemas. First, nak tukar cadar untuk bilik anak bujang. Set cadar dan komforter dari Osili Mesti DIY ni menjadi pilihan Tira. Material dia lembut, selesa ringan. Mesti anak tidur lena nanti. Harga dia pun start dari RM15.90 je. Murah bukan? Untuk alas kaki, Tira gantikan dengan microfiber buff mat dari Osili Mesti DIY juga. Jenis lightweight, serap air dan cepat kering. Kalau nak yang lebih tebal, boleh pilih towel mat. Tira juga sempat borrow new arrival series Teddy and Bunny ni dari Mr. DIY. Banyak keperluan yang comel-comel. Towel kits dari Teddy and Bunny ni jenis lembut, cepat meresap air dan selesa pada kulit anak. Of course, buat kerja rumah pun nak kena selesa. Tira pakai home sandal Teddy and Bunny ni. Cute kan? Siap boleh matching-matching lagi dengan anak. Dekat rumah memang nak ada cube cushion ni. Bukan setakat comel je, tapi jadi tempat bersandar sambil relax depan TV. Weekend ni memang kena ada me time sedikit. Bukan lama, sekejap pun jadilah. Yes, you deserve this. Eye mask and neck pillow ni sesuai pakai masa rehat ataupun travel. Ditambah pula dengan bed pillow yang cute ni. Peluk masa rehat dan tidur lagi selesa. Cute kan tote bag ni? Nampak kecil tapi boleh muat letak macam-macam barang. Tak perlu mahal untuk rumah rasa selesa dan kemas. Jangan lupa dapatkan semua ni di Mr. DIY.